So jangan risau nak spend duit kita yang ada tu untuk sihat dulu sebelum haji. Jangan menyerah sebelum berusaha. Ayo sama-sama jaga kesihatan kita sebagai usaha persiapan haji. Jom dengarkan perkongsian RCCS tentang persiapan haji. Sebab tu betul, memanglah kita kata haji ni memang panggilan Allah. Tapi ada bahagian usaha dan tawakal kita dengan menyediakan satu kewangan, dua kesihatan. Dua ni memang kena ada. Itu bahagian usaha kita, takkanlah kita kata semata-mata Allah lah tentukan semua. Kita kan ada bahagian kita untuk berusaha untuk sampai. Sebab tu kalau masih menunggu sekarang ni dan ada plan nak buat rayuan haji tahun ni ke tahun lagi sekali, wajib terus pakai Alora Pants sekarang, pakai Alora Socks. Lepas tu berusahalah dengan Shiruto. Shiruto untuk semua masalah buah pinggang, masalah kesihatan melibatkan organ-organ. Lepas tu ambil terus kita punya Spirulina untuk bagi energi dekat otot kita semua. So kita kurang dah masalah lutut. Tahu tak, masalah emosi, masalah mental pun antara kriteria perubatan untuk lepas pergi haji. So berusahalah sungguh-sungguh untuk sihat sekarang. Duit tu biarlah kita invest untuk haji. Memang As ingat lagi masa tu As invest untuk haji, terus Allah gandakan berganda-ganda lagi lepas kita buat spending untuk haji tu. So jangan risau nak spend duit kita yang ada tu untuk sihat dulu sebelum haji.